Sebenarnya kalau ikutkan untuk tahun ni sebab adik saya yang baru berkahwin, so untuk first time bagi beliau dan family kami lah. Mengikut bajet kami di sini lebih kurang dalam 200 ke 400 ringgit lah untuk satu session. Saya lebih kepada pendekatan untuk studio punya view sebab kita nak gambar yang lebih berkualiti dan cantik serta professionalism. Sudah semestinya sebabkan kualiti dan kualiti gambar profesional dekat studio ni kita boleh pamerkan dekat rumah. Lepas tu kita boleh frame cantik-cantik dan semua ahli keluarga dapat melihat gambar-gambar tersebut lah. Sebelum ni, kami satu family memang tak ada gambar proper untuk raya. So, jadi tahun ni ada bajet sikit. Jadi kami memang satu family memang nak cari photoshoot lah untuk macam very formal untuk gambar proper. Sekadar memori nanti bila dah ada anak dengan cucu. Jadi saya scroll TikTok dan saya cari studio ni lah. Dan saya tengok review pun okey je. So macam kita book je lah untuk raya kedua. Sebab kami ada 3 family, jadi kami tong-tong lah. Masing-masing pun setuju dengan pricing studio ni, jadi okey je kami on. Lepas ni, selalunya kami buat open house, tapi kali ni kami satu family, 3 family akan bercuti ke Cameron Highland selepas photoshoot ni. Untuk family saya sebenarnya kami tak pernah bergambar di studio. Ini pertama kali dan kami semua sangat excited untuk bergambar di studio lah kali ni. Spending, kalau ikutkan kami bajet dalam 500 macam tu untuk satu session. Sebenarnya dekat rumah ni dah terlalu biasa sangat sebab kita memang every year pun tradisi kita untuk tak gambar di rumah. Jadi kami nak buat kelainan kali ni untuk buat di studio bersama semua ahli keluarga. Pastinya gambar di studio akan lebih cantik, lebih berkualiti dan kita boleh frame dan pamerkan di rumah. Saya rasa sangat gembira dapat bergambar di studio kali ini.